lama tak rasa the power of 250cc. Masya Allah, rindunya bawa 250. Aku betul-betul rindu the power of 250. Betapa rindunya lah dengan 250 sesi aku lain lama. Bila lama tak bawa guys. Lama gila tak bawa 250. Ya Allah, hai. Okay guys, di atas kita adalah Ninja 250. Morenas Kawasaki Ninja 250 versi ABS. Aku sebenarnya dah pernah buat video pasal Ninja 250. Cuma sebelum ni aku pakai version ni yang ada clutchless, yang ada cruise shifter. Ui, hijau betul mata aku ini sangat-sangat hijau. Kawasaki Ninja power of 250. Ya Allah, sedapnya rindunya. Ya Allah. Betul 250 2 silinder guys. Saya rindunya. Hai, bila lah dapat balik 250. Tak kisahlah motor apa pun. Ni macam afterfire lama aku. Ni aku rasa ringan juga. Macam buat kapcai je ringan dia. Betapa syoknya lah 250cc. Cuma untuk Ninja 250 ni, meter dia bagi meter yang RPM dia jenis analog. Cuma yang digital cuma bahagian speedo dan bahagian indikator lain lah. Jadi aku suka design dia. Tapi untuk Kawasaki yang biasa dia pakai LCD tu, itu pun cun lah. Tapi aku harapkan untuk Ninja 250 akan datang, pakailah meter yang biasa dia pakai tu, yang fully digital tu. Sebab meter tu simple dan smart. Untuk meter ni dia orang tak suka, tapi why not pakai yang full LCD tu kan. Apa yang aku suka pasal Ninja 250 ni, Ninja 250 ni dia solid tau. Tank dia pun besi, dia punya wiring pun cantik, kemas. Dia punya handlebar pun comel. Position dia, tengok handle dia dah kepak macam ni tau, bentuk W macam ni. Memang dah racing habis lah. Cuma dia tak cukup rendah je, boleh rendahkan lagi kalau nak. RPM dia boleh sampai 14-13 RPM. Dia punya digital meter walaupun dia separuh digital separuh analog, tapi dia punya feature tu banyak juga lah. Sebab dia 3A, 3B, ada jam. So dia ada range tau. Range tu maksudnya berapa jumlah kilometer untuk sebelum minyak habis. Macam ditulis tadi 36. So tak semua motor ada tau. Biasanya motor-motor yang bersisi yang lebih tinggi baru ada feature ni. Untuk yang tak suka bersih 4 silinder, 4 silinder, dia lebih suka 2 silinder, lebih kepada top. Pakailah 2 silinder. Kalau 4 silinder ni lebih kepada top dan yes, bunyi lah. Of course, bunyi 2 silinder dia sedap weh. Jangan bersin. Alhamdulillah. Aku dah lama tak naik motor 250 sport touring macam ni tau. So bila lama badan jadi lengur pula. Tangan jadi sakit. Bagi aku untuk pilihan 250 di Malaysia, kalau korang sukakan jenama Jepun, Kawasaki lah antara yang paling orang kata berbaloi lah. Baloi dari segi kualiti, dari segi feature. Walaupun bukan the highest feature, tapi paling solid lah. Antara yang paling solid juga Ninja 250 ni. 20,000 ke atas. Dah lah bersih ABS, belum masuk bersih all-in.
Aku bawa dalam hujan ni, jalan licin. Untuk menyelit dalam bandar ni tak ada masalah pun, bagi yang dah pernah naik. Oi, makin lebat oi. Berhenti je lah. Boleh isi minyak sikit je isi. Ada si biji Ninja 350 kat depan. Dia warna biru muda. Comel warna dia. Jalan juga. Sekarang makin banyak tau atas jalan raya. Walaupun dia tak sebanyak motor-motor 350 yang lain. Budak-budak baru, budak-budak Gen Z. Sekarang dia nak layan 350, kebanyakannya pakai Ninja tau. Tapi bila aku tengok pakai Ninja 350 warna hijau ni, aku rasa macam kontras lah. Dia antara rider-rider sangat-sangat kontras. Dia nak ke mana? Bagilah sini, kau nak ke kiri. Aduh lah, letih lah je ni. Boleh kita tarik sikit nanti. Baca dah tak hujan lah sikit. Oh, downshift dah smooth. Woo. Lama tak rasa the power of 250cc. Masya Allah, lama gila tak rasa power dia. Stable gila corner dia. Downshift lah, downshift dah semua. Power delivery cun. Nafas dia panjang. Gear 5 tu panjang sampai PM13. Tapi tak try lagi lah, pasal bandar ni kan susah sikit lah. Nanti kita try lah kat bahagian-bahagian highway. Oh, power delivery dia mantap lah. Senang-senang je aku sesal motor ni. Motor-motor sekarang engine braking dia makin sedap. Motor lama-lama tu jeget sikit. Owner ni aku tak risau sikit pasal ada minyak kadang-kadang. Bila hujan tu minyak tu naik. So sini aku tak berani sangat. Walaupun jalan tu agak basah-basah kering sikit. Dekat 119. Gear 3, Gear 4 140. Oi, mantap oi. Woohoo. Gear 6 tak tahu lah berapa, kena try lah nanti. Best gila power delivery dia. Tak sempat main Gear 6. Tak sempat nak main Gear 6. Oi.
Tu pula kelas dia panjang sikit lah setting dia. Kelas dia terlalu panjang bagi aku. Dia tarik tu lambat. Kena setting kelas dia pendek sikit. Bagi aku punya setting lah. Benda tu boleh setting kat sini. Rindu 250. The power of 250. Dia dapat tu memang best lah. Lagi-lagi motor-motor macam ni, motor-motor baru, 2 silinder main baru. Terbayar Kawasaki Ninja 250. Dia lagi top daripada 4 silinder. Untuk the middle, untuk the starting RPM, middle RPM, hujung RPM pun dia still torquey. Steam. Memang steam motor ni. Sebenarnya just melepaskan ni rindu je naik 250. Tak ada apa pun nak cerita pasal spek ke apa, nantilah YouTube video lain kot aku cerita pasal spek dia, walaupun motor dah lama kan. Tapi untuk video ni just lepas rindu sahaja, tak ada apa sangat pun. Okay guys, itu saja video untuk kali ni. So terima kasih untuk menonton. So ini dah Kawasaki Morenas Ninja 250 ABS. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.